Pendekatan perdamaian merupakan salah satu teori kriminologi kritikal yang menekankan aspek keamanan, empati dan pemulihan sebagai alternatif kepada hukuman keras. Pendekatan perdamaian ini menekankan penyelesaian konflik secara aman dengan memberi fokus kepada pemulihan individu dan keharmonian sosial. Seterusnya, definisi pendekatan perdamaian. Pendekatan perdamaian ini menolak penggunaan keganasan dan hukuman keras. Ia percaya bahawa empati dan kasih sayang mampu mengubah tingkah laku individu. Fokus utama pendekatan ini ialah mewujudkan perdamaian dan keharmonian dalam masyarakat. Jenayah juga dilihat sebagai masalah sosial, bukan kesalahan undang semata. Mengapa pendekatan perdamaian ini diperlukan? Yang pertama ialah pendekatan ini diperlukan kerana hukuman semata-mata tidak mencukupi untuk mencegah jenayah berulang. Selain itu, manusia juga boleh berubah dengan sokongan, bimbingan dan penerimaan masyarakat. Keamanan sosial juga akan lebih berkesan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, prinsip-prinsip pendekatan perdamaian. Yang pertama ialah keamanan bukan hukuman. Hukuman keras gagal mencegah jenayah, malah ia menyebabkan trauma dan stigma. Seterusnya, empati dan kasih sayang. Kita perlu faham latar belakang pelaku dan mengenal pasti faktor berlakunya jenayah. Yang ketiga, keadilan pemulihan. Pelaku dan mangsa diberi ruang untuk bersuara dan menjalankan tanggungjawab bersama. Selain itu, pendekatan perdamaian ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai perkara. Contohnya, penyelesaian konflik antara bangsa dan sosial. Yang kedua, sistem pendidikan dan sekolah. Yang ketiga, pengendalian kes keganasan rumah tangga. Yang keempat, mediasi komuniti. Yang kelima, Navajo peacemaking. Yang terakhir sekali, program pemulihan pesalah. Pendekatan perdamaian ini juga mengatakan bahawa peranan komuniti juga amat penting. Sokongan keluarga dan masyarakat dapat membantu pemulihan pelaku dan ia juga dapat mencegah jenayah kembali berulang dan mewujudkan rasa kebersamaan antara masyarakat. Seterusnya, penyelesaian konflik. Konflik dapat diselesaikan secara damai sekaligus mengurangkan dendam. Kesefahaman dan kepercayaan juga dapat dipertingkatkan. Pendekatan perdamaian ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama ialah keamanan dapat dikekalkan dalam jangka masa yang panjang, mengurangkan keganasan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pulihkan hubungan. Seterusnya, kelemahan pula, kurang sesuai untuk jenayah berat, mangsa mungkin tidak bersedia untuk bercerita dan bergantung kepada kerjasama pelaku. Kesimpulan daripada pendekatan perdamaian ini ialah keamanan bermula dengan kefahaman. Hukuman bukan satu-satunya jawapan dalam menangani jenayah. Pendekatan yang menekankan empati, dialog dan pemulihan mampu membina masyarakat yang lebih aman dan harmoni.